Jom kita masak ikan siakap steam limau yang sangat sedap dan mudah je nak buat. Mula-mula, lumurkan bawang putih dan juga halia yang telah ditumbuk dekat ikan. Kemudian ketuk 2 batang serai, masukkan ke dalam perut ikan. Sedikit akar ketumbar, masukkan ke dalam perut ikan. Kemudian masukkan ikan ke dalam pengukus, biarkan selama 10 minit, buka api besar, tutup dengan penutup supaya ikan masak sekata. Kemudian kita akan sediakan bahan-bahan untuk buat kuah ikan. Masukkan sedikit sos tiram, sedikit sos ikan, sedikit cube pati ayam, sedikit gula melaka, 1 biji limau nipis. Kita perah, ambil jus dia je. Kacau-kacau. Masukkan sedikit air, sedikit aji black pepper, sedikit ajinomoto dan juga bawang putih dan juga halia. Kacau-kacau, boleh rasa dah sedap ke belum. Bila ikan dah masak, boleh tuangkan ke dalam ikan. Letak hirisan limau nipis. Taburkan daun ketumbar. Ikan siakap steam limau is done. Korang patut try buat, okay? Thanks for watching. Jumpa lagi.